Assalamualaikum dan salam sejahtera. KWSP hari ini mengumumkan kadar dividen 6.4% dengan jumlah bayaran dividen keseluruhan sebanyak RM38.24 bilion bagi tahun 2015. Dan secara keseluruhan, KWSP mencatatkan pendapatan kasar sebanyak RM44.23 bilion pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015, iaitu meningkat 13.18% berbanding RM39.08 bilion pada tahun 2014. Ini membawa kepada kenaikan sebanyak 10.13%, iaitu RM5.98 bilion diperlukan bagi pembayaran 1% dividen tahun 2015 berbanding RM5.43 bilion pada tahun 2014. Pelaburan KWSP sentiasa tertumpu kepada usaha untuk mendapatkan pulangan pendapatan jangka panjang yang mampan berbanding pulangan jangka pendek. Bagi tahun 2015, KWSP berjaya mencapai sasaran pelaburan strategik sekurang-kurangnya 2.5% dividen nominal selaras dengan peruntukan Akta KWSP 1991 dan sekurang-kurangnya 2% pulangan melebihi inflasi untuk purata 3 tahun berturut-turut. Bagi tahun 2015, dividen sebenar untuk purata 3 tahun berturut-turut adalah 4.05%. Iaitu 205 mata asas lebih tinggi dari yang disasarkan. Pencapaian pendapatan pelaburan kasar 2015 ini juga merupakan hasil daripada diversifikasi pelaburan yang diamalkan oleh KWSP yang merangkumi bukan sahaja dari pelbagai kelas aset, malahan pelbagai pasaran dan negara. Pelaburan ekuiti terus kekal menjadi penyumbang utama pendapatan dengan 58.81% yang merupakan peningkatan 13.54% kepada RM26.01 bilion berbanding RM22.91 bilion pada tahun 2014. Pendapatan daripada instrumen pelaburan berpendapatan tetap terus stabil menyumbang kepada pendapatan keseluruhan KWSP. Secara kumulatif, sekuriti kerajaan Malaysia dan bond sama taraf serta pinjaman dan bond menyumbang 35.4% daripada RM44.23 bilion pendapatan kasar KWSP bagi tahun 2015. Pelaburan hartanah dan infrastruktur pula terus menyumbang RM1.7 bilion kepada pendapatan pelaburan 2015. Secara tahunan ia berkembang 22.23% berbanding tahun 2014. Program pelaburan luar negara KWSP berstruktur telah dilaksanakan secara formal bermula tahun 2006 daripada RM684.53 bilion jumlah aset pelaburan 25% daripadanya dilaburkan dalam kelas aset ini dan ia menyumbang 48% kepada jumlah keseluruhan pendapatan pelaburan kasar KWSP bagi tahun 2015. KWSP akan terus berusaha melindungi dan meningkatkan nilai simpanan ahli dengan mengekalkan pulangan yang stabil dan konsisten dalam jangka panjang dengan had risiko yang boleh diterima. Ahli KWSP yang mempunyai iAccount boleh menyemak bayaran dividen secara online. Semakan dividen juga boleh dibuat di kios KWSP atau di cawangan KWSP terdekat mulai 21 Februari 2016. Maklumat lanjut mengenai pengumuman dividen 2015 ini juga boleh didapati di Twitter dan Facebook rasmi KWSP. Sekian saya melaporkan daripada KWSP.